Ada comel anak siapa ni? Anak Aki Zulkifli. Go gaming. Gelik tepung pecah sebiji. Pom. Ya Allah comelnya. Masya Allah tabarakallah. La ilaha illallah subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hai, assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita ada Ayana terpom-pom-pom. Mana Ayana? Ayana. Kakak. Alah cemi-cemi yang ni. Hai, assalamualaikum. Anda sudah berak? Sila komen. Jadi sekarang Akil, video ni nak tunjuk rutin Akil setiap malam. Malam bukan pukul 8 malam, 9 malam, tapi tengah malam. Sekarang dah pukul 12.46 pagi. Tengah malam ni, pukul 12 tengah malam. Dan nak pukul 1 pagi, dia baru bangun. Dia berak. Dia nak susu. Dia nak semua benda. Jadi Akil nak buat untuk korang. Akil pun dah lama tak buat video, jadi jom. Ayana ni tak nangis pun. Kan? Baik betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat Ayana dulu. Ayana comel ni. Assalamualaikum. Ayana. Nak cakap apa? Cakap. Ada mikrofon kat sini. Cakap. Ayana. Ya Allah, bau baby wangi betul. So Ayana baru bangun tidur. Ayana nak cakap apa-apa tak? Okey, so rutin yang pertama, setiap kali Ayana bangun, kita kena bagi dia susu, okey? Nak bagi dia susu. Ya Allah, lupa pula. Letak dia balik. Letak dekat depan sini je lah. Okey, kita letak kat bawah sini senang. Kejap ya Ayana. Acom. Batuk ke acom ni? Ayana batuk ke acom? Okey, slow. Alright, so pertama sekali kita ada taruh pom-pom. Ini ialah beg Ayana Akila. Ni beg, bukan beg sekolah, bukan beg bekas sekolah, tapi beg susu dia. Tada! Ni susu dia ya. Okey, kita kena masukkan susu yang fresh ini ke dalam botol susu dia. Jadi marilah sama-sama kita buat dekat sini, tunjuk dekat korang. Okay, kita buka dulu. Kejap ya Ayana, sabar ya. Dia kejap lagi akan menangis. Dia akan melalak kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan susu dahulu. Bismillah. Dia sudah nangis sedikit. Alah, sayang ya. Ada melimpah sedikit. Kita lap. Okay, lepas tu kita tutup balik kita punya susu ni. Ya Ayana. Mulut dia dah nak susu. Sabar Ayana. Sabar itu separuh daripada sabar itu separuh daripada sabaria. Sabar itu separuh daripada iman. Okey, so kita ada berapa ounce? Enggak, tak sampai 2 ounce. 2 ounce kot. Alright. So, korang nak tengok dia punya mulut macam ni. Kejap cara pam-pam. Kejap nak turunkan Ayana. Cara pam-pam. Ayana nak susu dah ke? Sanalah Ilya jangan tengok ya. Ilya tak pakai tudung. Dia boleh tengok-tengok kat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat Ayana yang comel ni dulu. Okey, lepas tu nak senyum dulu. Alhamdulillah. Awak dah Allah sayang dia. Sayang Ayana Akila ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Minum susu. Kakung. Cucu. Dia minum susu. Nak lapik. Mak dia ni banyak komplain. Akil kalau jaga Ayana tak boleh depan Ilya. Sebab dia akan banyak komplain. Dia akan suruh letak kain tu dekat sini. Sekarang melimpah, kita cepat-cepatlah ambil kain kan. Sekarang ni tak melimpah pun susu dia. Okey je Ayana minum. Kadang-kadang lah dia minum bocor. Dia punya susu tu jatuh dekat bawah bibir. Ayana, terus diam. Mak dia baru pam susu. Jadi bukan main lagi dia ni. Ayana, assalamualaikum. Dia cakap saya nak minum susu ni.
Abang Akil. Abang Akil. Astagfirullahaladzim. Dia ni kan minum slow-slow Ayana. Batuk. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Batuk-batuk pula anak aku ni. Abu. Kadang dia minum laju sangat kan. Lepas tu dia terbatuk. Kan? Okay. Minum slow-slow. Tahu awak tu lapar. Sambung minum. Dia lapar. Dahaga lapar jugalah sebab makanan dan minuman dia hanyalah susu. Makanan dia susu lah. Kalau dia berak jadi tahi tu semua daripada susu. Susu mak dia. Kalau tahi itu berbau busuk sangat-sangat. Ada satu cerita. Ni aku nak cerita lah. Korang tahu tak? Masa tu Ayana punya tahi bau busuk sangat-sangat. Cuba teka Ilya makan apa? Kari kepala ikan. Ya Allah, hari tu balik Penang, balik kampung lah. Tengok nenek dia, nenek Inta dengan Tok Abah. Lepas tu tengok moyang dia. Kan? Lepas tu Ilya makan kari kepala ikan. Dan sampai hari ini Aki teringat bau tahi Ayana yang sangat kuat, pekat, likat, melekat, meledak, meletup. Sampai hari ini kita ingat, ya? Nyom. Korang dengar kan? Aki tak tahulah korang okey ke Aki pakai mic untuk setiap kali video YouTube. Korang rasa okey ke tak? Oh, alamak. Shushu. Sebab tu mak dia marah. Nanti kena kat baju dia kan? Okey dah. Alright. Sedap ya Yana. Kita bagi dia minum susu puas-puas dulu. Kenapa? Sebab dia nak meneram berak lagi. Hari tu Aki dah tukarkan dia punya pampers. Lepas tu tak sampai berapa saat baru pakaikan pampers, dia berak lagi. Dia kalau meronta macam ni dia tengah meneran tau. Okey, nak bagi dia meneran lebih betul, Aki akan naik ke dia macam ni. Macam dia berak. Okey, pegang dia macam ni. Ilya ni kan lalu lala kat sini. Allahu Akbar. Ayana, cuba berak. Ayana, kenapa? Menguap. Cucuk mulut. Okey. Ayana, Akila. Ya Allah, tembam je anak aku. Ayana, nampak tembam sangat. Dia muka dia macam, Ayana, jangan buat muka macam tu. Nanti orang kecam. Dia macam, ya Allah, dia macam agak kena sekali ya. Macam John Cena. Ya Allah. Ayana. Alah comel ni dia. Tengok dekat-dekat rambut pun dah lebat Minggu depan kita nak sambut birthday. Cuba teka kita akan sambut kat mana. Alah comelnya anak aku. Dia dah tembam weh. Bukan setakat tembam, dia makin semangat. Makin berat Alhamdulillah dah tambah berat badan dia. Dia lahir 2.4 kilo. Allah ngantuk dah. Okey. Dah ngantuk. Jadi mari kita menukar dia punya lampen. Bismillah, letak di bawah. Kita ambil barang-barang dia. Tara. Sekejap ya Ayana, saya nak tukarkan awak punya lampen yang busuk sangat itu. Bapak? Saya ke bapak ke sama je. Bapak nak tukarkan lampen Ayana. Inilah rutin Akil tiap malam. Ya. Sebab Ilya dia bagi alasan dia dah penat mengepam susu. Jadi tak nak kita jagalah anak kita je. Siapalah nak jaga anak kita kalau bukan kita? Betul tak Ayana? Okey, mula-mula Akil akan baringkan dia dekat tempat menukar lampen ini. Korang nak tengok. Cara pam. Okey. Ayana, Alalala, dia dah cakap dengan Akil ke dia? Alah comelnya dia ni. Alah comelnya anak siapa ni? Anak Akil Zulkifli. Go gaming. Okey, so ada tahi pula di belakang. Ini bantal tahi Ilya. Okey. Bantal kegemaran Ilya dah jadi bantal Ayana. Okey, so kita pertama sekali buka bedong dia. Okey. Itu step pertama. Lepas tu bau sikit. Ada bau tahi ke tak? Ada. Okey.
Tapi dia tak adalah bau kuat sangat sebenarnya. Okey. Lepas tu Ayana, ya Allah, Ayana comel. Ayana comel. Cara pam 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 pam. Tada. Baju tidur dia. Ayana. Oh, dia tengah menerang weh. Muka dia tengah merah. Oh, Ayana. Sini. Sini nak tengok sini. Hai. Alah comel je anak aku ni, ya Allah. Ayana, kalau nanti Ayana dah besar, Ayana tengok ni muka Ayana masa 1 bulan 3 minggu. Okey? Alah comelnya. Cakap hai atuk, hai nenek, hai makcik, hai pakcik semua di luar sana. Hai kawan-kawan. Dia tengah beneran. Okey? Kalau macam ni kan, Aki suka pegang. Macam mana Aki nak tunjuk ni? Okey. Aki akan angkat kaki dia sikit macam ni. Gelik-gelik tepung pecah sebiji. Pom! Supaya dia boleh berak keluar tahi dia. Okey. Prut. Ha. Muka dia merah padam kalau dia meneran. Macam tu. Ha. Okey. Berak lagi. Aku tak sabar nak tunggu dia bercakap nanti ya. Alright, so cukup sampai di situ. Dah tak boleh nampak sangat Ayana. Kita nak buka dia. Buka baju dia. Kita nak tukar lampin dia yang busuk ada tahi ni. Mak dia sila ready untuk membuang sampah kejap lagi. Nyam. Okey. Jadi kita buka dulu kaki dia. Kita alihkan baju dia. Ni korang tak boleh tengok lah. Ya, orang nak tukar lampin. Kan? Seksi lah Ayana nanti. Bau baby. Ya Allah, perut dia bau minyak telon. Okey, so macam biasalah kita memerlukan kita punya ni dulu. Kita punya lampin, Pampers. Pampers tu sebenarnya jenama. Tapi kita orang Malaysia panggil semua benda ni lampin ni semua Pampers. Padahal jenama apa? Kerambi. Okey. So kita angkat dulu. Kat ni, letak kat tepi dia ni, pushingkan sini, letak ke sini. Macam main anak patung ya. Okey, lepas tu kita ready dekat bawah dulu. Kat bawah dah ready dah dia punya Pampers. Okey, lepas tu Pampers dah lapik kat bawah tu. Itu tips lah. Dah ready, baru kita ambil kita punya apa benda Ilya ni suka komplain tau Aki buat video YouTube. Nyampar lah. Lepas tu dia suka komplain macam-macam. Komplain lagi-lagi jaga anak ni. Tapi dia tak nak jaga anak sangat. Amboi. Tapi dia jagalah anak juga sebenarnya. Bila Aki tidur. Kalau Aki penat sangat, Aki tidur je. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita orang ada turn jaga anak. Alhamdulillah. Kita orang ada turn jaga anak. Tak adalah orang cakap, Ilya tak jaga anak. Dia jaga. Aki kalau penat Aki tinggalkan je. Yelah dah penat sangat jaga anak kan. Kita pula nak bekerja lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok 1, 2, 3. Tahi dia. Tahi dia sikit je. Tapi tak adalah sikit sangat. Boleh tahan. Okey. Tak nampak. Okey. Lepas tu Aki kena pegang kaki dia. Sebab Aki takut dia meronta dan tahinya bersepah-sepah. So kita spray dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayana jangan gerak banyak sangat Dan jangan tiba-tiba terkencing. Okey, tahi dia di bawah kita dah alas dulu dengan satu wet tissue yang ada tahi tu kan. Okey, lepas tu Aki lap bersih-bersih. Ya makan tembam ni. Dekat pelipat-pelipat dia kena betul-betul bersihkan. Okey, sikit lagi Ayana. Nampak tak? Ada bekas-bekas kuning. Itu yang sisa-sisa dia lah. Tak nampak sangat. Jangan risau. Aki tak ada tunjuk pun. Okay. Last. Aki menggunakan biasanya 3 wet tissue lah. Paling sikit Aki guna 2 wet tissue. Semua benda nak bercerita kan. Kata lah ini YouTube kita kan. Okay. Dah cuci. Alhamdulillah. Lepas tu kita gulung. Ini kena gulung cepat-cepat Gulung cepat. Letak tepi kalau boleh. Kalau tak sempat nak ni. Anak-anak mak dia. Lepas tu tutup cepat sebelum dia kencing dengan Akil. Akil takut tiba-tiba. Tak ada. Tiba-tiba boleh terpancut keluar air kencing dia. Kadang dia boleh terberak juga. Okey. Sekejap. Mak dia ni ni lagi satu nak komplain. Akil tengah sibuk pakaikan Pampers ni. Mak dia sibuk cakap letak minyak angin, minyak telon dekat perut letak. Akil pun dulu buatlah dulu. Tiba-tiba dia terkencing dengan Akil. Akil pun marah. Ilya. Okey, so pakaikan dulu
supaya dia terberak ke terkencing ke, kita selamat. Jadi pakaikanlah minyak teflon. Barulah dia bawa baby. Okey. Ayana macam tengah meneram berak je lagi ni. Ha? Are you okay? Are you okay? Are you fine? Kencan are you? Okey, kita sapu minyak teflon kat kaki sikit, kat perut, ya. Supaya dia selesa lah. Alright, lepas tu pakai baju balik. Pakai baju semula. Dia tak menangis pun. Apalah Ayana? Kalau dia menangis, ya Allah, ada orang kata Ayana ni lupa lupa yang dia tu baby. Hey, time dia menangis tu, ya Allah, dia biasa akan nangis teruk kalau perut dia kembung. 1. 2, susah nak berak. 3, dia ada kahak. Semalam kesian dia. Bernafas berkahak, lepas tu letaklah ubat macam-macam ni. Sapu kat dada, tepuk-tepuk dia. Alhamdulillah pagi tadi dia punya najis berlendir. Keluar sekali kahak. Alhamdulillah. Dah siap. Ye. Dah siap. Ye. Ya Allah, wanginya. Bau baby. Hai. Cakap saya dah. Ingat dia cakap hai. Allahu Akbar. Mengantuk rupanya anak aku. Oh, dia dah mengantuk dah. Sekarang ni tengah malam kan. Kita pun nak bagi dia tidur malam-malam. Dah pukul berapa? Dah pukul 1 dah. Dah pukul 1 pagi. Tu wallpaper Ayana tidur je. Okey. Lepas tu kita kena bedung dia balik. Begitulah caranya nak jaga anak tengah malam. Sabar ya Ayana. Kita kena bedung dia dulu. Bedung dia semula. Bedung betul-betul. Macam mana ni? Kena letakkan dekat bawah dulu. Kain bedung ni pula nak kena buat segitiga dulu. Akhirlah dia buat video apa? Pakaikan ara. Okey. Ayana sangat memberi kerjasama je video kali ni. Sangat-sangat. Okey. Lantaklah. Janji boleh balut dia. Okey. Janji kita boleh membalut Ayana Akila. Okey. Kita balik sini. Lepas tu balut sini. Ni Akil main balut je. Mungkin balutan ni agak buruk, tapi saya tak peduli. Ya, saya tak peduli. Sabar Ayana. Lepas bedung ni balik, kena susukan dia balik. Ingat senang apa? Sabar ya Ayana. Ayana si comel. Ada orang kata dah 2 bulan ada tak bayar bedung kan. Tapi kita bedung je dia. Kalau tak dia Hari ni pula first time kita bukakan dia punya tangan tu. Dia cakap pipi dia. Nasib baik tak ada nampak luka sangat. Ya. Sikit lagi. Okey, dia agak buruk sedikit. Tapi boleh lah. Tada! Ayana. Cium sikit. Ya Allah, comelnya. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kita kena bagi dia susu semula. Supaya dia macam tu lah. Dia akan mamai lama-lama. Macam tu je lah rutin dia. Lepas tu Akil, tak adalah Akil bercerah macam ni. Mesti ada orang kata tutuplah lampu. Kalau tutup lampu, Ilyas cuba tutup lampu. Kejap, cuba tutup lampu. Ada orang kata anak tu macam Akil post video jaga anak kan. Lepas tu ada orang kata tu ada buka lampu, cuba tutup. Kalau tutup lampu macam ni lah jadi videonya. Dah buka balik. Dia sebenarnya ada lampu tidur kat sana. Macam-macam warna bilik Akil. Okey, so Ayana ada bilik pula. Ayana ada bilik sendiri dekat sebelah. Lepas tu lampu tidur kita pasang kalau waktu malam. Dah. Are you full? Kamu sudah kenyang? Belum. Baru nak suruh komen. Sila komen. Okey, macam itulah ceritanya. Okey. So kena jaga dia macam ni. Lepas dah susukan dia nak burpkan dia pula. Burp. Macam tu. Okey.
Tapi kena tunggulah beberapa minit lepas susukan dia. Main-main sikit. Burp-burp, tepuk-tepuk. Lepas tu baringkan dia. Tiba-tiba dia meringik, kena angkat balik. Sampailah dia betul-betul tidur. Dan itu saja rutin kita. So korang rasa senang ke nak jaga anak ni? Sila komen. Hai, apa hai? Apa hai? Dia gelak-gelak daripada tadi. Menyampah betul Dia dah lah suruh masuk YouTube tak nak. Kenapa tak nak masuk YouTube dah sekarang? Malas. Duit nak? Nak! Duit nak. Dia suruh Aki top up kan dia punya duit Shopee. Duit Shopee dia ada 150 lagi dia suruh Aki top up. Amboi. Kalau Ilya rajin buat video YouTube hari-hari Aki masukkan duit. Tengok muka dia berubah macam ni. Wah, Ilya nak buat gaming. Iyalah. Tu Mak Han ke Kak Ilya? Pikun. Aduh. Okeylah. Dia bikin baby kaku. Okeylah. Aki rasa cukup kot kita buat video kita kali ni menjaga Ayana. So Ayana, are you happy? Ayana nak minum susu je. Kita nak tutup lampu kejap lagi, buka lampu kecil kat situ. Lepas tu dia boleh tidur. Aki pun boleh tidur kalau mengantuk. Kadang selalunya Aki tak boleh tidur. Sebab nak kena jaga dia ni. Kadang dia 2 jam sekali bangun. Kadang sejam sekali. Dia tak menentu. Kadang 3 jam sekali. Apa pun Ayana dah bam-bam. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Aki minta maaf sangat-sangat sebab dah lama tak post YouTube. Sebabnya kita sibuk sangat. Sibuklah sangat. Sibuklah jaga anak. Sibuk bekerja. Sekarang ni sibuk buat affiliate. Sibuk berniaga. Sibuk jual kondok. Okeylah, jadi terima kasih. Kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye Ayana. Ayana cakap bye-bye. Ayana nak minum susu lagi. Dah. Dah. Dia nak minum susu lagi. Biarlah. Dia nak minum susu. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Cakap bye-bye Ayana. Dah Aki pegang botol susu pada tak betul ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.